Assalamualaikum dan salam bola sepak semua. Malam ini, Stadium Sultan Muhammad ke-4 bakal bergegar untuk aksi pusingan 16 Piala Malaysia 2025-2026. Kelantan The Real Warriors akan melayan kunjungan gergasi Lembah Kelang, Selangor FC jam 9 malam ini. Ramai yang tanya, admin, kalau tak ada Astro kat rumah, macam mana nak tengok live? Jangan risau, ini ada dua cara paling senang dan free. Pertama, guna aplikasi iScore. Korang boleh download di Google Play Store. Kedua, guna aplikasi Vector Sport, sama juga boleh download di Google Play Store. Kedua-dua aplikasi ini boleh tonton bola live percuma. Kalau cari tak jumpa, link perlawanan akan dikongsikan di ruangan komen video ini. Sebaik sahaja perlawanan bermula, kita sambung ulasan mengenai perlawanan malam ini. Bercakap pasal perlawanan malam ni, Selangor FC memang nampak kuat di atas kertas. Dengan barisan serangan yang tajam, mereka pasti nak cari bekalan gol awal. Tapi jangan pandang rendah pada Kelantan. Bermain di Kota Baru, dengan sokongan padu penyokong tega, apa-apa pun boleh berlaku. Kunci utama Kelantan malam ni adalah disiplin bertahan dan serangan balas pantas. Kita tengok siapa yang bakal buntu dan siapa yang bakal kenduri gol. Jadi, apa ramalan skor korang malam ni? Adakah Selangor akan bawa balik kemenangan selesa atau Kelantan bakal buat kejutan besar? Tulis ramalan korang di ruangan komen dan jangan lupa like serta share video ni supaya kawan-kawan lain pun boleh tonton malam ni.